Pulau Pinang atau nama jolokannya Pulau Mutiara merupakan destinasi pelancongan yang tidak asing lagi bagi warga Malaysia. Pulau Pinang mempunyai pelbagai tempat yang menarik untuk dikunjungi dan juga merupakan syurga makanan buat pengunjung-pengunjung dari dalam maupun luar negara. So, pada video kali ini, aku ingin membawa korang semua menjelajah Pulau Pinang. Hai dan Assalamualaikum. Aku Mawis Raya and welcome to Pulau Pinang. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Welcome back to Mawis Raya Channel. So sekarang pukul 3.43 pagi. Kami sekarang on the way ke Pulau Pinang. Okay, hari ni hari Rabu 29 Januari. So kita orang plan nak cuti ke Penang, sampai ke sana selama 3 hari. So memang gerak awal pagi, naik jam. Sekarang jalan agak lenggang lah. So tak banyak kereta kan. Tapi dengan barai ni geng, tapi kita layan je. Let's go to Penang. Okay geng, berhenti isi minyak dulu. Sekarang jam 5.25. So kita berhenti minyak kat Shell area Tapah. Okay guys, sekarang hampir pukul 7 pagi. Sekarang berhenti di hentian sebelah Bukit Gantang. Kira dalam 40 minit lagi nak sampai ke Nimbun Tebal. So kita singgah solat dulu and rehat dulu, then kita sambung perjalanan kita. Alright guys, let's go. Okay geng, dah settle solat subuh, rehat-rehat jap tadi. So sekarang dalam 7.30 pagi, kita akan terus sambung perjalanan kita untuk ke Pulau Pinang. Tapi sebelum tu kita singgah di Nimbun Tebal. Kita untuk breakfast dulu, isikan perut yang kosong ni. Okay, stay tune geng. Mana ada buruk. Bye. So kali ni turn wahai aku drive sebab dia dah tidur satu malam, semalaman tidur. So kali ni aku rehat pula. So mana ada saya kerja kali ni dia drive pula So biarkan dia jadi driver. Kita in standby mode je. Let's go guys. Okay, sekarang kita pukul 8 pagi, dah sampai masuk pekan Nimbun Tebal. So kita akan back ke sini dulu sebelum kita pergi ke Pulau Pinang. Okay, sini Pulau Pinang. Okay, ni menu apa lah. Kami nasi lemak, minum kerang, dan dia tarik. Ini menu terkenal. Kita nak ambil ini pun tebal. Jom kita makan dulu. Makan. Setelah selesai sarapan, kami meneruskan lagi perjalanan kami ke Pulau Pinang dan memasuki jambatan kedua Pulau Pinang. Dan kita pun dah masuk jambatan kedua Pulau Pinang. So inilah keadaannya. Nak makan pula.
Okay geng, sekarang kita dah sampai Pulau Pinang. So kita sekarang ni berada di Bayan Lepas. Kawasan area Bayan Lepas, Pasar Nelayan. So tu nak jadi nelayan. Kita akan ke spot OTD. Nak tengok view Jambatan Pulau Pinang, Second Bridge of Pulau Pinang. Okay, let's go guys. Saya kena scam lah. Kan? Kata ada basikal. Tak. Hanya laluan yang kita orang jalan ni. Okay, kau tengok belakang ni. Ni untuk laluan basikal. Tapi bila kita sampai kat poin basikal tu, basikalnya tak tahu mana pergi. Tak tahulah, tak jumpa ke ataupun salah tempat ke apa ke tahu. Tapi basikal memang jelek, tak ada, hilang. So kita orang terpaksa brisk walk pagi-pagi. Mungkin balik nanti naik Grab. Brisk walk perlu untuk ke spot tersebut. Apa jom kita jalan dulu geng. Baik. Setelah hampir 10 minit berjalan kaki, kami pun tiba di spot view of Second Bridge Pulau Pinang. Viewpoint Second Bridge. Tu dia. Second Bridge of Pinang, Jambatan kedua Pulau Pinang. Dah korang boleh nampak kat belakang aku ni lah. Tu dia memanjang sampai sini. So itu Pulau Jerjak. Pulau Jerjak ni dulu tempat apa? Tempat kuarantin lah, sakit kusta zaman British dulu. Dia campak situ. So kalau korang nak explore Pulau Jerjak boleh lah, tapi dia agak spooky, batu sikit lah cakap. So ini dah main attraction kat sini, view of Second Bridge. Macam kan? Destinasi kami yang seterusnya iaitu War Museum. Museum War yang terletak di Bayan Lepas merupakan bekas kubu British di mana pada waktu Perang Dunia Kedua, kubu ini ditawan oleh tentera Jepun dan sekarang dijadikan sebagai muzium perang. Dekat War Museum, ini War Museum. So dia opening start from 9 AM to 6 PM. So siapa-siapa nak datang bolehlah. Dia akan bagi harga RM22 untuk warga negara. Parking RM5. So total untuk 2 orang RM49. Then dia akan bagi map. And then map ni boleh ikut lah. Dan kita kena follow arrow. Jom. Tapi nak rental daripada masuk ke dalam, rental RM50 macam ni. Ke RM20 ni lah. Rental tapi biasa Jepun kan? Ya. Oh, ni. Tengok ni pedang Jepun. Kami kasih jaket. Pedang yang digunakan untuk memenggal kepala. Serius ah? Biasa Jepun kan? Ni memang pistol dia. Ni senjata ni, senjata api ni. Kasih jaket. Tak penuh bom. Digunakan untuk pejuang kamikaze Japan. Penuh dengan bom geng. Okay geng, sekarang kita dah memasuki Muzium Perang Dunia Kedua di Penang. So macam korang melihat belakang tadi tu adalah barang-barang peninggalan askar-askar Jepun lah. Senjata semua tu. Okay, depan aku ni ada mangsa masa kekejaman askar Jepun. Salib untuk rantai
tebusan perang dia lah. Korang boleh tengok tu rantai. Okay, rantai. Lepas tu tiang. Okay, kat sini ada info carta berkenaan dengan peristiwa perang Jepun versus British waktu Perang Dunia Kedua. Jepun ni dia mendarat kat Thailand, Singgora, Patani, and then dia mendarat di Kota Baru. Kat Kota Baru ni lah start Jepun masuki tanah Melayu. Okay, daripada bulan Disember dia masuk tanah Melayu melalui Patani semua tu, dan 15 Februari dah conquer semua tanah Malaya. 15 Februari, di mana pertempuran sengit oleh pejuang kita Saudara Anand di Malay Fort dekat dekat mana? Pecandu kan? Pecandu Singapura rasanya. So kita nak gugur bersama pejuang-pejuang kita. Serahkan Al-Fatihah untuk pejuang-pejuang kita yang telah gugur tanah Melaya. Ini terowong untuk memasuki penyimpanan senjata. Ni yang betul ni. Terowong betul ni. Betul ni kot. Sebabnya dia akan masuk ke bawah 9 kaki. 9 meter. 9 meter kan? 9 kaki kita masuk kubur. 7 kaki. 9 meter underground. So kita mengangkat kat bawah lah kalau kita nak cuba. Tapi tak boleh senyap sebab dia duduk dekat dalam terowong, dia bergema. Jadi takut membangunkan peluru. Okay, sekarang kita akan memasuki terowong penyimpanan peluru. Okay, rasa macam susah nak rakam. Jadinya tunggulah feedback kita. Terowong ni terowong yang betul kan? Terowong ni terowong yang betul kan? So kalau korang lihat tu, ke depan aku tu, itu terowong dia, laluan terowong. So sini tolong senyap jangan bising sebab dia akan bergema. So jom, okay, kita masuk dulu. Tengok apa kat dalam. Gelapnya. Ya, tak ada lampu. Tak, nak masuk dalam ni gelap. Okay. Ni dalam ni gelap. Ni yang ni ikut kena mengangkat. Oh, gelap ni. Nak masuk ke? Okay. Tengok. Kita mengangkat Dia menunduk lah. Sekarang ni mengangkat akan masuki terowong. Ui, memang dalam ni. Ini yang cakap laluan tikus. Okay, tengok belakang sempit weh. Tengok. Ui, tu mencabar korang kena datang sini. Ada lagi? Ada lagi? Okay geng, okay, sekarang yang belakang aku tu, okay, belakang tu dia terowong di mana kita kena mengangkat sepanjang 7 meter. Lepas tu atas tu masuk naik kena panjat tangga 9 meter tinggi dia. Okay geng, jom kita panjat. Jom kita mengangkat. Nampak tinggi bang? Oi, tu macam perang dunia kedua ni. Oi. Apa nak kau? So sekarang kita kena naik tangga ni. Oi, tinggi geng. 9 meter bhai. So let's go. Apa nak pergi naik ni? Jom. Serius lah, penat ni. Kita dah naiki tangga. Tangga setinggi 9 meter. Apa 9 meter kan? Tapi tinggi tu. Okay, belakang aku ni, ini dipanggil anti-aircraft machine gun lah. Itu diguna oleh British untuk tembak pesawat-pesawat Jepun. Ini pesawat Jepun fly, tu dia tembak. So ni dengan dia anti-aircraft machine gun. Korang lihat di depan aku ni, ini dia bom peninggalan daripada jet berjuang lah. Okay, ni kalau meledak ni habis
Okey, ini dia cakap what to add artifact mortar shell belong to Japanese. Okey, ni yang Japan punya senjata lah. Ni peluru asrama tempat membaca. Setelah hampir 2 jam di Muzium Perang, kami terus ke balik pulau untuk berkena nasi kandar Jabar ayam bawang. Nasi kandar Jabar merupakan salah satu nasi kandar yang famous di Pulau Pinang disebabkan resepinya yang tersendiri, iaitu ayam bawang Jabar. Okey geng, selepas kita jalan-jalan Muzium Perang Penang tadi, so kita terjah nasi kandar Jabar ayam bawang di balik pulau. Orang kata ni paling legend lah kat Penang. Ayam bawang dia yang paling sur. So 2 pinggan ni kita makan 2 pinggan selai air RM26 RM8. Total RM26 RM8. Oh, perut dah lapar, jom kita makan dulu geng. Selepas melantak nasi kandar, kami pun meneruskan perjalanan kami ke Batu Ferringhi. Okay guys, petang ni aktiviti kami, aktiviti kita orang di sekitar Batu Ferringhi Bay. So basically Ferringhi Bay tak adalah apa sangat, dia macam lebih kurang macam Pantai Cenang . So aktiviti yang korang boleh main kat sini jet ski, water sport lah, mandi pantai, paragliding, macam-macam tu lah. So apapun korang datang sini, korang boleh enjoy lah. Korang boleh tengok fire show dalam petang lah, dalam maghrib baru dia start. So apapun kita santai ke sini dulu geng, petang-petang ni main angin pantai. Okay geng, Tu dia geng, ramai nah geng-geng Bangla tu dunia. Pada waktu malam pula, korang boleh santai-santai layan fire show di pantai Batu Ferringhi. Banyak-banyak fire show bagi aku di sini. Fire show dia lagi gempak geng. Kru-kru fire show di sini memang padu geng. Dia orang punya skill yang macam memang berbeza lah bagi aku. Dari Pantai Cenang ke mana-mana ke, memang layak habis.
Okay, Assalamualaikum geng dan selamat pagi. Sekarang hari yang kedua kita di Penang. Hari kedua kita masih di Batu Ferringhi. So pagi ni tak ada aktiviti sangat, kita just lepak-lepak kat pantai. Hirup udara pantai. Jom lepak lu geng. Kat sini korang jangan risau geng, ada toilet. Toilet dia cun, cantik, kemas, bersih geng. Selepas lepak santai di Batu Ferringhi, kami pun bergegas ke Georgetown untuk sesi food hunting. Abang selalu. Okay guys, kita sekarang berada di Penang Road, famous laksa. Okay, kita nak cari laksa dan caketiau. Orang cakap sini legend. Ada orang tu pergi kedai famous Penang laksa dia tak. Kenapa? Okay guys, sekarang kita berada di Penang Road, famous laksa. Okay. So lepas jalan-jalan dari Batu Ferringhi, kita sampai Georgetown. Kita perkena laksa dan caketiau. Macam kat sini paling famous, kat Penang ni paling famous. Sedap ke sedap? Sedap tak sedap kita try dulu. Okay. Kedai laksa ni merupakan salah satu kedai laksa yang sangat famous lah di Penang. Kalau korang share kat TikTok, terus je keluar recommended kedai ni. Kedai ni juga menerima reward Michelin sebanyak 3 kali berturut-turut geng. Dapat seat dan kita guna hotel. Ni caketiau dia. Nanti sekejap lagi kita rasa macam mana. Ini dia punya laksa. This is the famous laksa yang orang cakap lah, kita rasa mana rasa dia. Dan air yang best seller dekat sini, which is ni kedondong kan. Ni kedondong and then this lime with asam. Dari segi rasa, yang ini dia pahit-pahit tu. Dia lime sikit, tapi yang ini nice. Okay. Macam mana rasa? Dari segi rasa, lagi tempat yang menarik. Apa perasaan tak? Ini sedap. Dia rasa okey.
And dia memang rasa okay and rasa lah cokipil. Expect cokipil dan ni ada lah. Okay. Jemput makan. Jom makan. Seterusnya kami ke Dim Sum Valley. Kat sini mempunyai pelbagai aneka dimsum yang korang boleh nikmati, geng. Macam-macam lah ada. Aku pun tak tahu sangat apa dimsum ni. Aku main tiba je. Yang penting perut kenyang. Best guys sini. Memang sedap. Ini prawn dumpling. Dia ada original. Prawn dumpling tak original kan yang ada sayur bayam. Original. Okay, dah siap pilih lah? Yang paling best kat sini selalu orang makan dia punya lumayan Dia banyak tapi sebagai yang dah makan tadi, kita pilih sikit. Ni apa? Prawn dumpling. Ini fish ball dengan pucuk. Wonton. Wonton. Dengan egg custard. Custard. Dia ada Okay. seafood. Only dimsum tu ayus. So kita kena beratur. Memang penuh boy. Ramai gila-gila. Destinasi yang seterusnya ialah Jeruk Madu Pak Ali. Tak pening lah kalau tak pergi Jeruk Madu Pak Ali, guys. Pelbagai aneka jeruk, guys, kat sini. Macam-macam ada. Aku pun rambang mata. So aku pilih je apa yang aku nak. Yang kita Kita beli untuk kita punya stok. ni nasi menyelam kita. Oi, gambar-gambar mata kalau datang Pak Ali. Tapi banyak lagi. Dekat sini ada kreatif lagi. Dekat sini ada Oi, selain daripada jeruk, ni kat Pak Ali pun ada macam-macam jual. Pepek. Gula-gula campur. Seterusnya kami ke Jalan Chorasta. Kat sini macam-macam gerai makanan minuman ada, geng. Tapi kat sini kami plan nak berkena laksa mamu Penang. Laksa mamu Penang ni merupakan salah satu laksa yang paling famous lah kat sini. Laksa mamu ni antara salah satu gerai laksa yang terawal lah di Penang. Katanya lebih 40 tahun beroperasi dan memang famous lah disebabkan rasanya yang orang cakap agak sedap. So jom kita try. Sekarang kita berada di Laksa Mamu Penang, Jalan Chorasta. Okay. segi. Yang segi. Ada lagi. Okay, aku berada di Mamu Penang sebab aku tengok kat TikTok. Yang ni yang legend juga. Cakap zaman dah dia negeri Mamu Laksa Penang. Oh, right. Dia punya kuah laksa tu macam okey. Rasa lah ikan dia tu kuat lah rasa dia. Sedap lagi apa lah sama. Tapi bagi aku dia punya mi laksa dia agak keras. Ya. So apa dia punya rasa okey. Cuma laksa mi laksa dia ni keras sikit. Okay. Makan dulu. Memang sampai sini sampai Penang memang laksa je kita ni. Makan dulu. Okay guys, setakat itu dulu video kali ini. Stay tuned for part 2 at Penang.